So guys, ini ada satu wireless vacuum cleaner yang harganya dalam RM30 sahaja. Bateri, dari built-in bateri 1000 mAh dan output power dia ialah 120 watt. Dan ini aksesoris yang korang akan dapat dalam kotak. Kabel untuk cas. So ini antara dia punya aksesoris. Dan satu extension hose. So, ini dia punya vacuum. Ringan pun ringan. Ni berat dia lebih kurang dalam 0.7 2 kilogram saja, tak sampai sekilo lah. So nak buka dia punya dust collector, tekan butang sini dan terus boleh cabut lah. So dia ada HEPA filter. Kalau nak cabut untuk buang dia punya dust tu, tarik saja sebab dia punya ni pakai getah saja untuk seal keseluruhan dust collector ni. Dan HEPA filter ni actually korang boleh basuh lah. So nak charge kat bahagian belakang sini dia punya port untuk cucuk. Okay, nak on kan ada punya switch button kat sini. Dia tolakkan saja ke depan. So pasang aksesori saya macam brush, tolakkan saja macam ni, dah terus ketat dia punya connector dia. Kalau yang nozzle ni pun sama, tolak. So nak pakai nozzle ni untuk nak capai ke tempat yang sempit lah, senang nak sedut. Kalau korang nak guna dia punya hose ni, korang kena pakai connector lah. Kalau korang nak guna extension hose lah. So hose part ni berguna jugalah kalau korang nak capai kat bawah seat kereta yang macam jauh kan. Ni tolakkan saja hose ni, bagi dia sedut. Guys, kalau korang berkenan dapatkan portable vacuum yang murah ni, boleh dapatkan sekarang.